Tengok ni guys, ini Proton punya HEV powertrain, engine hybrid yang akan masuk model baru tak lama lagi. Basically inilah akan jadi hybrid paling mampu milik sekali di Malaysia. Model apa? Semestinya Proton AMA02 SUV yang akan keluar tahun ni dan AMA05 MPV tahun depan. Yang SUV tu buat masa sekarang semua orang panggil Saga Cross, tapi tak tahulah nanti Proton kasih surprise pula. Macam dulu before S70 tu keluar, semua orang panggil S50. Bila launch, S70 pula. For now, SUV hybrid yang paling murah sekali di Malaysia ni is the Cherry Tiggo Cross, RM100,000. Kalau Proton punya model, dia boleh letak harga tak jauh beza dengan Pro 2 Ativa sekitar RM75,000 macam tu, confirm laku keras. As for the MPV, for now kita tak tahu lagi dia nak buat kecil macam Alza ataupun besar macam Exora. Tu kena tunggu tahun depan lah. Apa yang kita tahu, inilah dia powertrain hybrid yang Proton akan pakai. Ini kali kedua dia tunjuk di Malaysia. First time dekat Klims 2 bulan lepas, sekarang di Gate 2026. Display dia exactly sama. Yang dia tukar satu sahaja. Dulu nama dia Future Motion HEV, sekarang HEV sahaja. Sebab launch dia tak lama lagi. Confirm sebelum akhir tahun ni. Well anyway, jom cerita apa yang lain, apa yang baru pasal engine ni. Of course, ini bukanlah design Proton sendiri ya. Dia ambil seketul dari Geely. Dekat tepi tu pun ada nama Aurobay. Kalau korang tak kenal Aurobay ni, ini company dari Sweden ya, bawah Volvo dan Geely. Lepas tu dia buat JV dengan Renault and combined nama baru dia Horse Powertrain. Tapi ini bukan benda barulah sebab engine ni datang dari family BHE15. Family sama dengan engine yang dipakai oleh semua model X dan S Proton dan juga the new Saga IGT tu semua BHE15 juga. Apa yang lain untuk aplikasi hybrid ataupun HEV, hybrid electric vehicle ni is in the details. Sebab sekarang yang pusingkan tayar tu is mostly the electric motor. So engine dia boleh buat lebih simple, lebih efficient. Engine ni sekarang Proton panggil DHE, Dedicated Hybrid Engine, dan dia pakai full time Atkinson cycle. Engine yang lain tu paling-paling pun dia pakai part-time Atkinson cycle. Part atas ni pun kalau Saga ada dual VVT, yang ni single VVT. Dan dekat tepi ni dia nampak jauh lebih simple sebab dah tak ada lagi auxiliary ataupun serpentine belt macam biasa. So engine ni lebih senang nak service lah. Timing belt dia tak ada, dia dah pakai timing chain. Auxiliary belt tepi pun tak ada. Dia boleh buat macam ni sebab engine baru ni pakai aircon compressor, alternator, power steering and even water pump jenis elektrik. Jadi kalau sebelum ni setiap satu elemen tu akan curi power dari the engine ni, nama dia parasitic loss, sekarang langsung dah tak ada. The result, kalau engine petrol biasa ada thermal efficiency sekitar 35% saja, yang DHE baru ni can be as high as 46.5%. This is one of the highest in the world dan dia akan dipakai oleh model Proton ya. Selain tu dia pakai teknologi water cooled EGR juga, exhaust gas recirculation, untuk dapat pembakaran yang lebih bersih. Dan Proton cakap emissions level dia boleh sampai level Euro 6D yang paling latest sekali. Compression ratio dia pun jauh lebih tinggi, 14:1 untuk DHE ni. Proton Saga biasa tu 10.5:1 sahaja. Tapi jangan takut, Proton cakap walaupun compression ratio dia sangat tinggi, engine ni boleh pakai minyak RON 95 kuning biasa sahaja. Next is the DHT, Dedicated Hybrid Transmission. So powertrain ni dia tak pakai gearbox macam kereta biasa, dia pakai dua electric motor yang jalan sebagai transmission. So kalau sebelum ni korang kenal torque converter AT, CVT, DCT, yang ni baru punya DHT. Teknologi dia lebih kurang sama macam Toyota Hybrid punya eCVT, dia pakai dua electric motor P1 and P3. Tapi yang lainnya, China punya version ni motor dia jauh lebih berkuasa. Untuk model SUV dan MPV ni dia akan pakai DHT 120. Spek semua belum confirm untuk Malaysia. But in China, DHT 120 ni ada 163 PS, 210 Nm torque. Dua-dua nombor ni pun memang cukup tinggi lah sebab Pro 2 Ativa tu punya engine turbo pun bawah 100 PS dan 140 Nm saja. Torque itulah yang semestinya sangat penting nak naik bukit ataupun untuk MPV bawa banyak orang, so dia tak rasa stres langsung. Most of the time yang gerakkan tayar is the DHT, bukannya engine. Ini lebih kurang sama macam EMAS 7 PHEV tu punya sistem. Tapi yang lainnya, HEV ni tak payah charge, tak payah plug in langsung, isi minyak macam biasa sahaja. Ada juga brand kereta yang panggil sistem ni a self-charging hybrid powertrain. Sebelum ni Proton dah pun announce
announcekan yang dua-dua DHE dan DHT akan dipasang di Tanjung Malim. So harap-harap lepas ni dia akan tukar tulisan Made in China ni jadi Made in Malaysia pula. But at the same time, kebanyakan of the major components still akan datang dari China juga. Proton hanya pasang ataupun assemble sahaja di Tanjung Malim. Sebab enjin BHE15 yang sedia ada ni pun local content dia hanya antara 45 ke 54% sahaja. Dan itu pun dah lah termasuk labor dan kerja pemasangan, yang enjin hybrid baru ni likely lebih rendah lagi. Macam mana pun saya rasa dia cukup exciting yang model Proton baru akan ada powertrain hybrid yang sangat-sangat advance macam ni. Dan harap-harap harga dia nanti akan jadi betul-betul mampu milik barulah berbaloi. Sebab kalau harga dia mahal, dia jimat minyak macam mana pun tak ada maknanya. Kos minyak turun tapi harga bulanan pula naik. In the end, tak jimat apa-apa pun. So ni guys, Proton HEV ataupun hybrid powertrain. Best ke tak best? Tulis kat bawah.